Mr. MVP ke Mr. Asia sekarang ni. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera, Captain Alpha di sini. Hari ini kita akan bincangkan tentang topik yang cukup hangat kerana hari ini 16 Oktober 2025 kita akan dapat lihat siapa akan menjadi pemain terbaik di Asia, dan 3 pemain telah pun dinobatkan sebagai finalis untuk dapatkan podium di Player of the Year untuk Asia. So kali ini kita ada 3 pemain, dan 3 pemain ini nampaknya membina nama yang cukup besar. Of course kita semua tahu dalam 3 pemain ini salah seorangnya daripada Saudi Arabia, Salim Al-Dawsari. Seterusnya kita juga of course di Asia Cup winner Qatar, iaitu Akram Afif, dan Wonderkid Harimau Malaya Arif Aiman juga dapat dinobatkan sebagai pemain terbaik di Asia. Sekali lagi Malaysia mencipta sejarah selepas kali terakhir kita tengok Faiz Subri memenangi satu anugerah yang cukup berprestij, iaitu FIFA Puskas Award, iaitu gol terbaik pada tahun tersebut. Malaysia telah pun membawa nama tersebut ke satu peringkat yang boleh katakan antarabangsa, di mana Faiz Subri dah menang. Selepas itu kita tak ada dah Malaysia di dalam mana-mana anugerah individu dunia bola sepak. Tapi baru-baru ini untuk 2025 nampaknya Arif Aiman menjadi seorang lagi wakil daripada Malaysia untuk menyertai ataupun dapat dinobatkan sebagai pemain terbaik di Asia. Dan anda lihat sendiri 3 pemain, kiranya Arif Aiman ni dalam top 3. Saya tak tahu macam mana dia punya pemilihan akan dilangsungkan. Setahu saya kalau bab-bab pemain terbaik ni akan dilakukan secara voting. Okay, so mungkin bukan senang untuk Arif Aiman menang, tapi kita doakan yang terbaik. Okay, kalau yang ni fans vote macam dulu kita lihat gol terbaik di Piala Asia, di mana Faisal Halim menang gol terbaik dalam tournament tersebut, yang tu mungkin kita rasa Arif Aiman boleh menang. Tapi bila berdepan dengan vote seperti ini, kita pun tak tahu macam mana. Tapi apa pendapat anda? Adakah anda rasa Arif Aiman ada peluang untuk menang, atau sekurang-kurangnya duduk dalam podium top 3? Okay? Selain daripada itu, kita lihat ini boleh dikatakan satu pencapaian yang besar kerana Arif Aiman ni seorang pemain yang muda dan dia ada masa depan yang cerah. Okay? Mungkin ini adalah satu peluang untuk Arif Aiman, bukan saja untuk beraksi di pentas Asia, bukan beraksi untuk JDT saja. Mungkin kebesaran market Arif Aiman boleh pergi jauh ya. Kita doakan yang terbaik untuk Arif Aiman, dan saya pun ingin melihat satu hari nanti Arif Aiman dapat beraksi di salah satu klub Eropah yang terbesar di dunia. Klub apa? Premier League ke, Bundesliga ke, La Liga ke, and as long ada Arif Aiman, saya akan tetap sokong. Kecuali jangan pergi Real Madrid lah, please. You go Real Madrid, aku tak tahu. Okay, aku sokong Arif Aiman, tapi aku takkan sokong klub tu lah. Okay, alright. Okay, so untuk hari ni kita akan saksikan tengok siapa akan menang untuk Player of the Year untuk bahagian Asia. So kita doakan yang terbaik kepada 3 peserta ini, and of course kita pun nak tengok adalah nama Arif Aiman dilaungkan dalam anugerah tersebut ataupun seremoni tersebut. Okay, so tunggu apa lagi guys? Jom kita terus sokong anak-anak muda kita ataupun pemain-pemain bola sepak tempatan kita untuk jadi lebih terbaik. Dengan itu Captain Alpha signing out dengan Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Take care, and macam biasa, bola sampai.